Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Gawana. Dan saya Brofa. Bertemu kita dalam Iman Sekejap, episod ke-58. Brofa. Sekejap tak sekejap Encik Gawana. Lama betul kita futur. Astaghfirullahalazim. Lama menghilang. Allahu Akbar. Apa khabar Brofa? Alhamdulillah. Encik Gawana sendiri? Alhamdulillah sihat. Kita di luar podcast ni kita selalu je berjumpa, bertemu kan. Cuma untuk Iman Sekejap ni memang sangat lama lah sebenarnya. Kenapa lama Encik Gawana? Adakah ada kena-mengena dengan tempat yang kerusi yang kita ada? Sebenarnya betul. Kita memang dalam proses untuk find a proper studio untuk kita. Sebab sebenarnya banyak sangat komen Prof. Tempat tak proper lah. Ada bunyi orang orang blow daun. So kita dalam proses. Dan memang setengah ada, insyaAllah. Cuma Alhamdulillah kita dapat tawaran. Mungkin kita boleh shout out sikit lah daripada sebuah syarikat solar, M&A Solar yang sudi membiayai ataupun meminjamkan lah. Bahasa kesian tumpang lah, bagi tumpang. Jadi Alhamdulillah Rafa, saya pun sebenarnya jujur tak sangka kita akan bersyuting hari ni. Agak ad hoc juga. Minggu lepas kita plan basa-basi. Kita plan untuk untuk buat syuting, dan saya rasa sebenarnya memang dah ramai bertanya-tanya bila kita bertemu dengan ikhwah dan ada juga daripada akhwat kita dengar-dengar kan, bila lagi nak syuting dan sebagainya. Pendengar setia. Ya. Tapi mustahil lah untuk kita kumpulkan semua isu-isu daripada dulu. Last kita shoot dulu. Last episode pun tak ingat apa. Sehinggalah kita nak ke hari ni. Cuma banyak sangat benda yang berlaku, Prof. Mungkin yang paling signifikan adalah peperangan antara Iran dan Amerika Syarikat, dan sekarang ni sedang berperang semula kan, dan kemudian World Cup dah habis dah pun. Berapa follow ke berapa World Cup? Adalah bila kat hujung-hujung tu baru tahu okey siapa dah masuk. Walaupun yang menang adalah Spain, tapi Alhamdulillah sekurang-kurangnya jauh lebih baik lah daripada Argentina yang menang kan, sebab kita tahu Argentina ni kerajaannya sangat pro Israel. Malah dikatakan wallahualam memang kerajaan Israel ada kaitan juga dengan penyertaan Argentina dalam World Cup, wallahualam. Tapi Spain memang diketahui sangat pro Palestin. Perdana Menterinya sendiri sudah banyak kali keluarkan statement-statement yang sangat-sangat, kita tak tahulah, mungkin kita nak kata wayang ke apa, kita tahu sekurang-kurangnya di hadapan media dia pro Palestin. Dia punya star player tu pun tak silap saya dia kibarkan bendera Palestin masa menang dekat Spain lah. Dan penyokong-penyokong mereka pun banyak yang kita tengok video-video wallahualam betul tak betul, tapi yang memijak-mijak bendera Israel ketika menyambut kemenangan Sepanyol dalam World Cup. Tapi bro, mungkin kita nak fokus lah kepada beberapa isu yang kita nak bincang. Especially kita nak kembali kepada format asal ataupun kita kata apa? As-salah. Iman Sekejap ni. Cuma sebelum tu bro, sikit lagi kalau bro perasan lah, mungkin kita dah alhamdulillah dah 58 episod. Dan semenjak kita berhenti shoot episod ke-57, sebenarnya dah banyak juga podcast-podcast lain. Sama ada yang muncul, sama ada yang berbentuk politik. Sekarang tengah hangat bro, PRN Johor dah habis. Minggu depan PRN Negeri Sembilan. Tak lama lagi mungkin ada PRN negeri-negeri lain pula. Betul. Yang terdekat adalah Melaka. Dan mungkin PRU juga, kalau saya mengikuti analisis politik, kemungkinan PRU akan berlaku pada hujung tahun ni. Tapi yang saya nak cakap adalah mungkin kita pun dah boleh reflect ataupun muhasabah kita punya iman sekejap ni lebih kepada apa. Saya nampak bro, saya bukanlah nak claim ke apa, tapi memang kita punya format ni sangat dekat dengan keluar sekejap. Kan? Sebab kita tak ada jemput guest. Setengah podcast memang setiap episodnya ada jemput guest. And kita lebih banyak kita berdua mengulas isu-isu semasa, dan adalah masa-masa kita akan jemput guest kan. Bukan nak kata kita tiru keluar sekejap, tapi sama itu format yang kita nampak buat masa inilah. Betul. Dan dia ada juga aspek kenapa kita bukanlah kita tak nak menjemput tetamu, tapi kita memilih. Betul. Memilih sebab perkara yang kita bincangkan ni banyaknya dia adalah reflection kepada kefahaman Islam yang kita yakini lah. Betul. Apa nama ni, bila orang sebut Islam ni, dia bukan satu warna kan. Ada orang macam DAP sebut DAP pula ni. Astaghfirullahalazim. Kenapa nak kena istighfar? Sebab DAP dia kata, dia claim kami parti yang memperjuangkan hak Melayu dan juga Islam sebagai agama persekutuan. So Islam yang bagaimana yang mereka melihat itulah
yang mungkin ramai orang tidak bersetuju. So bila kita kata nak membuat satu refleksi berdasarkan kefahaman Islam kita, kita pun perlu melihat dengan lebih berhati-hatilah. So tak semudah-mudah. Sebab tu banyak kita lebih berhormat duduk berbincang betul bersama. Dan kita pun tidaklah mengejar populariti. Virality tu optional. Maksud saya is good if message yang kita nak bawa ni boleh viral. Tapi kita tidak mengejar populariti, nak jemput guest-guest yang orang kata apa, tengah hangat, tengah trending dan sebagainya. Satu lagi Prof, sebelum saya terlupa, nak menjawab persoalan kenapa lama juga kita tak syuting. Sebenarnya kita juga dalam proses untuk penjenamaan semula. Nama Iman Sekejap tu masih kekal sebagai nama podcast kita. Cuma channel yang akan memayungi atau menjadi penyiar utama kepada podcast ni bukan lagi Muassis. Bukan kerana kita bergaduh ataupun berpisah daripada Muassis, tapi kerana kita tengah menyusun semula dari segi branding. So selepas ini Iman Sekejap akan ditayangkan dan termasuklah TikTok kita dan sebagainya di Iman punya channel. So kita ada channel kita sendiri, tapi bukan channel Iman Sekejap lah. Dia adalah channel Pertubuhan Iman. Sebab nama pun dah cantik, dah sama. So insyaAllah dia akan jadi rumah kita yang barulah. Tapi dia janggal sikit lah Prof. Sebab ini episod ke-58. So episod-episod sebelum ni tu kita kena fikirkan macam mana lah. Kita nak import ke kan? Kita pun kena ada sesi memperkenalkan Iman ni. Ya, Tiba-tiba Iman, Pertubuhan Iman, dah jadi pertubuhan dah. Betul juga kan? Mungkin nanti dalam episod yang akan datang. So Prof, hari ni kita nak bincang beberapa isu yang penting dan juga hangat dalam sama ada di luar negara ataupun dalam negara. Cuma kita nak mula dulu dengan isu dalam negara Prof. Selalu kita mula dengan luar negara kan? Tapi kali ni kita mula dulu dengan dalam negara, iaitu isu yang masih lagi belum reda hangat dia, iaitu isu Rohingya. Isu Rohingya Prof. So kalau saya boleh bagi sedikit background, isu Rohingya ni dah lama, bukan baru. Tapi lately ni dia meletup kembali. Sebab ada beberapa isu-isu, contohnya macam isu jenayah yang dilakukan oleh orang-orang Rohingya ni, isu pergaduhan di Selayang. Kemudian ada satu video yang viral, kalau Prof pernah tengok, yang penumpang Grab tu, laki bini tu, dia pergi tombok ke, dia pergi pukul bini dia tu kan, dan dikatakan mereka adalah orang Rohingya. Jadi benda-benda ni menyebabkan kembali semula meletup isu Rohingya ni, sampaikan kali ni nampak penolakan ataupun reaksi masyarakat Malaysia jauh lebih kuat dan negatif kan. Sampai ada satu tahap tu saya tonton di Keluar Sekejap lah, keluar satu kenyataan yang sangat mengejutkan, tidak menggambarkan kita orang Malaysia ni yang dikenali sebagai apa, bertata susila, bersopan santun. Dia kata lebih kurang macam ni, kalau saya boleh ingat, kita kumpul orang Rohingya ada satu dewan, kita ajak mereka datang makan-makan ke apa ke, bagi diorang datang sedang suka, kita tutup dewan tu, kita bakar. Maksudnya nak buat massacre, pembunuhan beramai-ramai. Dan statement tu datang daripada orang Melayu Islam. Mungkin Prof boleh pengalaman Prof sendiri dalam isu ni, maksudnya bacaan-bacaan, tontonan-tontonan Prof. Sejujurnya saya pun terkejut dari mana datangnya isu Rohingya ni, sebab dia pernah hangat dahulu kan. Masa tahun 2012 tak silap saya. Waktu tu memang kerajaan Myanmar membuat pembunuhan beramai-ramai lah, dan ketika itulah sebenarnya influx kedatangan pelarian Rohingya ke Malaysia naik mencanak. Betul. So kita pun tahu Malaysia ni bukanlah salah satu daripada negara yang dalam UNHCR yang menandatangani. So UNHCR ni basically satu badan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mengendalikan isu-isu pelarian lah. So bila Malaysia bukan salah satu daripada signatory, so isu nak mengawal dengan baik imigran ni jadi sukar. Betul. Sokongan-sokongan antarabangsa susah nak dapat. Mungkin ada sebab lah kenapa Malaysia tak sign dan sebagainya, saya pun tak sempat baca. Tapi bila naik balik sekarang ni, seolah-olah lah macam ada tangan gaib yang cuba memporak-poranda ataupun memberi bayangan yang buruk lah terhadap mencurah minyak lah kan. Mencurah minyak. Sebab kalau kita katakan isu-isu seperti masalah sosial ni, dia bukan berlaku secara overnight macam mana kan. Pastinya dia berlaku selepas beberapa siri lah. Syak wasangka saya lah, ada kena-mengena dengan cubaan untuk menutup ataupun mengalihkan fokus
rakyat daripada isu politik negara, isu PRN kepada isu Rohingya, dan benda ni pun disambut juga oleh politician dan juga influencer yang saya pasti ada kebanyakan dari mereka ni diupah. Kan tak ada siapalah nak pergi jumpa Rohingya buat konten semata-mata nak buat konten kan, mesti ada sebab di sebaliknya lah, walaupun kita tak dapat nak buktikan. Dahsyat juga kan. Cik, kau pernah tengok konten-konten? Betul, sampai ada yang kata sampai ada konten yang tangkap anak-anak Rohingya dan sebagainya. Cuma Prof, isu yang mungkin kita nak kupas lebih mendalam pada sesi kali ini adalah kita melihat kali ini reaksi masyarakat Malaysia ni lebih, kita kata kejam ke apa? Lebih nasionalis lah kita kata. Agresif. Maksudnya lebih bernuansakan kita kena mempertahankan kedaulatan negara kita, kan, kita kena orang Rohingya ni dah melampau-lampau ambil pekerjaan kita kan. Jadi dia dah jadi macam far right punya politician dekat US, dekat UK, dekat Europe. Itulah yang mereka gunakan untuk menentang imigran yang datang ke negara mereka kan. Mereka ni ambil kerja kita, peluang pekerjaan kita dan sebagainya. Dan dari satu segi Bro Fah, sebab saya menonton banyak juga podcast-podcast yang bincangkan isu tentang Rohingya, dan kebanyakan podcast-podcast ni memang anti lah. Tapi hujah-hujah mereka kalau saya kira untuk didengari oleh orang-orang awam sangat-sangat meyakinkan. Dia berbicara tentang kita kena jaga negara kita dulu, ia tentang keselamatan negara kita dan sebagainya. So sedangkan kita di Iman Sekejap ni kita nak ulas dari segi aspek ataupun perspektif yang sedikit berbeza kan. So mungkin Prof boleh komen dulu apa pandangan Prof tentang inilah pandangan-pandangan yang saya kira agak ekstrim lah juga. Apa pandangan saya? Okey, kalau saya boleh kongsikan, kita tengok sejarah sedikit lah sebenarnya orang-orang Rohingya ni asal usulnya memang bukan orang tanah Melayu, bukan orang Melayu, bukan orang Melayu pun. Ya, memang betul. Mereka berasal daripada sebuah tempat yang diberi nama Arakan. Arakan. Bahasa Inggeris kita sebut Rakhine. Dan Rohingya tu adalah bangsa Rohingya. Dan saya pun baru tahu cik ke mana, pada abad ke-14 mereka ada satu kesultanan. Kerajaan sendiri. Kerajaan Kesultanan Rohingya. Memang majoritinya umat Islam. So dipendekkan cerita, masa 1947 ketika British mengalami gegaran lah di Eropah kerana Perang Dunia Kedua, kerana kejatuhan Soviet, kenaikan komunisme dan sebagainya, menyebabkan mereka banyak cuci tangan. Cuci tangan tak bersih sangat lah. So di antaranya seperti yang berlaku di Myanmar, Burma masa tu kan, dan Burma juga, dan banyak juga tempat-tempat lain India. So disebabkan oleh suasana yang gegaran yang berlaku sebegitu, akhirnya diorang ni membuat perlembagaan yang orang kata tutup sebelah mata lah. Dekat Myanmar ni ada 43 bangsa suku. So dalam perlembagaan tu semua 42 suku direcognize sebagai bangsa Myanmar. Rakyat Myanmar. Kecuali satu. Dan satu ni lah bukan kebetulan, memang sengaja dijadikan kerana satu suku ni sajalah yang majoritinya Islam. So itulah yang disebut sebagai suku Rohingya lah. Dan selepas itu berlaku beberapa perebutan yang berlaku di antara suku-suku ni, dan ada sehingga ke tahap genosid yang berlaku. So akhirnya orang Rohingya ni dia macam tidak bertuan tanah yang tidak bertanah. Betul. So betul, mereka ni tidak disebut sebagai pelarian sebenarnya. Mereka ni stateless. Kalau pelarian ni dia boleh ditunggu dan pulang balik kepada negara dia. But they don't have anywhere to go. Dia tak ada state yang di-recognize lah oleh Perlembagaan Myanmar sendiri. So kemuncaknya macam saya cerita tadi, mereka akhirnya, kebanyakan mereka ni pada peringkat awal berpindah ke Bangladesh ke mana. Dan itu pun ada satu naratif buruk yang dimainkan ke atas mereka. Katanya orang-orang Rohingya ni asal Bangladesh, bukan asal tuan tanah di situ, di Arakan tu. So saya teringatlah macam konteks yang berlaku di Patani. Kan, sebab naratif yang orang-orang Thailand yang gunakan untuk ambil balik selatan Thailand tu adalah, dia orang ni orang Melayu datang daripada Malaysia. Ini tanah kami. Begitu jugalah yang dimainkan oleh Myanmar. So tapi saya melihat ini dua isu yang berbeza kan.
satu isu adalah isu kezaliman genosida yang berlaku di atas orang-orang Rohingya, yang mana kesannya melimpah bukan sahaja di Malaysia tapi juga di negara-negara lain juga. Baru saya tahu juga di antara tempat paling ramai refugee Rohingya, cikgu mana tahu kat mana? Selain Bangladesh, Selain dalam Bangladesh, Malaysia, di Arab Saudi. Okey. Ada hampir 600,000. Kemudian di Qatar ada sedikit, di UAE ada sikit, tapi di negara-negara bukan Islam, yang traditionally Islam, tidak ada. So tu saya kata itu isu pertama. Tapi apa yang berlaku kat Malaysia ni isu yang kedua pula, isu yang berbeza, iaitu saya boleh katakan bahasanya krisis sosial kot. Yang berlaku disebabkan oleh perpindahan yang agak tidak kemas, tidak teratur. Ya, betul. Naratif yang dimainkan tadi kan, mereka datang ke sini tak ada apa-apa, duit pun tak ada, penempatan pun tak ada, kad UNHCR pun tak ada, akhirnya pergi hospital kita, beranak, lepas tu lagi tak bayar. Betul, itu memang sering kali dimainkan. Dan Encik Gabana pun sebut pasal mereka ni mengambil pekerjaan-pekerjaan yang masih lagi kita gunakan seperti meniaga, cleaner dan sebagainya. So dia bukanlah isu nationality lah yang saya nampak, tapi dia isu lah krisis sosial. Tapi of course sebagai Malaysia ni yang negara agak kanan dari sudut agamanya, dari sudut bangsanya, memang tak akan melihat ini sebagai isu nasionalisme lah. Malah ada yang mengaitkan isu seperti ini seolah-olah Israel datang nak masuk ke dalam Palestin. Apa komen Encik Gabana? Itulah kelakarnya reaksi masyarakat kita kan. Selama ini kita dikenali dan dilihat sebagai masyarakat yang harmoni. In fact memang dalam banyak-banyak negara di Asia ni, kita sebenarnya paling banyak menerima so-called pelarian Rohingya ni berbanding dengan Thailand, berbanding dengan Singapura, Indonesia. Walaupun Indonesia itu sebuah negara yang besar, tapi mereka sangat keras dengan influx of Rohingya ni. Jadi Malaysia dilihat sangat bertoleransi dalam hal ni. So apa yang berlaku baru-baru ni memang in a way sangat mengejutkan kan, dan menyamakan orang-orang Rohingya dengan orang-orang Israel itu is very far from truth lah. Satu, orang Rohingya ni adalah orang Islam. Betul. Orang Islam. And yang kedua, mereka ni pelarian. Maksudnya, yelah dulu orang kata orang Yahudi pun pelarian daripada Germany dan sebagainya. Tapi kita tahu yang berlaku di Israel ataupun di Palestin sekarang ni adalah mereka menggunakan keganasan. Ada mereka punya pasukan tentera sendiri dibekalkan dengan senjata, dan itu tidak berlaku pada orang Rohingya. Dan walaupun memang ada kita kata kes-kes mereka ni, biasalah Prof. Bukan ni kan kita kena kecam pula. Orang Melayu kan baik sangat pun. Orang Cina, orang India kat Malaysia bukan baik sangat pun. Ada je yang jenayah dan sebagainya. Samalah. Mereka ni satu kumpulan manusia yang memang akan terdedah dengan macam-macam masalah sosial dan sebagainya. Tapi ketika isu ni sedang memuncak, Prof, ketua ulama Rohingya tak salah saya di Malaysia, mereka ada persatu ulama mereka sendiri kan, dan dia keluarkan statement. Dia kata kebanyakan orang Rohingya tak macam tu. Kami sangat menghargai kebaikan orang Malaysia kan, menerima kami, melayan kami dengan baik dan sebagainya. So dia nak try to tone down. Dan saya percaya itu pun kebanyakan orang Rohingya kat Malaysia, saya yakin mereka pun mereka sedar mereka ni so-called tetamu kan, masuk ke negara kita, orang Malaysia layan dengan baik. Saya rasa mereka hargai. Cuma macam Prof sebut tadi, isu yang berlaku pada orang Rohingya ni sangat-sangat complicated kan. Sebab satu, mereka ni stateless. Kedua, kita tak sign UNHCR punya kita bukan signatory. Yang ketiga, Prof, salah satu kritikan yang saya dengar daripada podcast ni adalah mereka memang menyalahkan pihak kerajaan lah. Tak kisahlah kerajaan mana, kerajaan sekarang ke, kerajaan dulu ke. Sebab ketika kedatangan beramai-ramai orang Rohingya ni, mereka tidak disambut dengan betul. Macam dulu kalau Prof ingat, ada satu tahun, saya rasa dalam tahun 1960-an ke 70-an, influx of Vietnamese daripada perang Vietnam datang ke Malaysia. Dan mereka ditempatkan di sebuah pulau di Terengganu. Memang tempat tu dikenali lah. Kalau sembang orang Terengganu mereka tahu. Tapi pulau apa? Saya tak tahu. Dia off sikit daripada, saya rasa off sikit daripada Kuala Terengganu. Orang Vietnam lah. Orang Vietnam. Okey, ni info baru. Jadi sepatutnya Malaysia buat macam tu juga untuk Rohingya ni.
And tempatkan mereka di situ tempat, sekolahkan mereka di situ, sediakan perubatan, semua di situ, senang nak kawal, nak kontrol. So sekarang ni orang kata dah nasi jadi bubur, they are everywhere, merata-rata dan sebagainya. Kan? Tapi saya rasa belum terlambat untuk kerajaan melakukan sesuatu yang lebih drastik. Dan sekarang ni ada dipanggil sebagai apa? DPP. Saya tak ingat, tapi macam lepas ni semua orang Rohingya kena didaftarkan lah. Ada satu sistem pendaftaran dan sebagainya. Cuma yang kita nak kupas dan kita nak ulas sekarang ni adalah dari sudut aspek watan ataupun Kerakyatan ataupun pandangan daripada sudut pandang Islam. Kan, apabila dimainkan isu tentang kedaulatan negara, tentang sempadan negara dan sebagainya, itulah saya nampak kejayaan ataupun achievement British ataupun kita kata kolonial ni dengan pecah dan perintah. Kan, konsep kenegaraan kita, konsep watan kita adalah berdasarkan sempadan. Kan, Malaysia, Indonesia. Walhal kita ni semua satu rumpun. Kita ni dulu satu sedara mara Sumatera. Kan, macam Bro Fah sebut tadi Patani itu adalah sebahagian daripada Kepulauan Melayu. Sebahagian daripada kita panggil apa? Nusantara. Malay Archipelago. Nusantara, termasuklah di Aceh, Kepulauan Jawa dan sebagainya. We are one big family, Bro Fah. Tapi bila dipecah perintah macam ni, kita nampak orang Rohingya ni orang asing. Dan orang Patani ni walaupun sebelah kita nampak mereka hanya sebagai kakak-kakak abah-abah tom yam je. Tapi dia tak agresif sangat sebab mungkin muka macam Melayu. Tapi yang Rohingya ni muka macam Bangladesh. Ada mungkin ada faktor tu lah kot, saya rasa. So, bagi saya ini satu isu sistemik lah. Tak senang kita nak memahamkan rakyat Malaysia kat luar sana bahawa orang Rohingya ni adalah saudara seakidah kita. Kan? Mereka lebih dekat dengan kita dari segi akidah, dari segi tauhid agama berbanding dengan orang-orang yang lain. Kan, China ke India ke, dari segi itulah saya nak kata. Betul. Tapi kita melayan mereka seolah mereka ni memang jahat, mereka ni orang asing. Nanti Bro Fah keluarlah komen-komen. Ni tak kena lagi dengan diorang ni. Diorang ni tak kena lagi, tak tengok lagi perangai sebenar orang Rohingya ni. Tak duduk kelang. Tak selayang. Dia macam kita nak balas api dengan api. Orang buat jahat kita kena buat jahat balik kat dia. Dan itu bukanlah akhlak yang sepatutnya kita orang Melayu Muslim kita kena tunjukkan. Mungkin Bro Fah nak tambah-tambah lagi pasal isu ni? Very important point lah yang Cik Gabana pun dah sebutkan tadi, iaitu tentang afiliasi kot. Ramai daripada kita melihat orang Rohingya ni sebagai orang asing. Kita tak boleh salahkan juga sebab ada kebenaran di situ. Tak sama orang yang, yelah, kalau kita nak cakap orang Kelantan kan, orang Kelantan suka kawan dengan orang Kelantan je kan, tak suka kawan dengan orang lain kan. Kita boleh faham kenapa. Marah orang Kelantan Bro Fah. Unsubscribe dia orang dia. Kita boleh faham kenapa kan, sebab yelah serumpun dan sebagainya. Tapi berbalik pada apa yang mengikat kita di dunia ni, iaitu akidah, dan mengikat kita di akhirat jugalah. Kalau ikutkan, yang berhak mendapat kerakyatan yang lebih ialah orang-orang Islam berbanding orang-orang kafir. Ni statement panas sikit lah ni. Ni kalau tak elaborate ni kena kecam juga. Bermakna menolak tepi konsep nation state, konsep kewarganegaraan, jus soli, tempat beranak dan sebagainya. Di sisi Islam, kedudukan orang Rohingya ni lebih tinggi daripada China dan India di Malaysia. Yang kafir lah. Yang kafir. So, apabila kita gagal memahami perkara ni, sebab yang mengikat kita semua ni adalah syahadah, dan benda ni bukannya khusus kepada situasi kita je kan. Bagaimana zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, mereka hidup dengan, ialah kita sebut semua tu Jazirah Arab, tapi ada bermacam-macam bangsa. Cik Kawana, ada bangsa apa? Ada bangsa Habsyah, bangsa Rom, ada bangsa Rom, Salman Al-Farisi, waktu orang Madinah, even termasuk orang Yahudi pun sekali. Apabila mereka masuk Islam, semuanya satu. Tidak ada yang membezakan mereka kecuali takwa saja. Itu masih lagi pada ukuran akidah. So, bila kita gagal melihat perkara ini sebagai perkara yang patut kita pegang, itulah akhirnya manusia ni jatuh balik daripada tingkatan manusia kepada tingkatan undang-undang rimba kan. Siapa lebih kaya, siapa yang lebih putih, siapa lebih hitam. Dan benda ni sangat menyedihkan lah, bagaimana sikap kita.
Sehingga kan ada yang kelakar tu lah, ironi jugalah kan. Isu Palestin bukan main kan. Memperjuangkan marah Israel apa ni, tak treat orang Islam dengan baik. Tapi bila isu Rohingya, dia pula kata mencadangkan tembak je. Jumpa kat mana tembak je. Tu orang kata kalau lah Palestin ni sebenarnya kat sebelah Malaysia, boleh jadi kan kita punya perangai pun macam tu lah terhadap kita kepada orang Rohingya. Kan? Apabila mereka, contohlah orang Palestin sebelah Malaysia, ramai-ramai datang masuk Malaysia. Kita pun tantah akan teguk lah orang Palestin ni, menyebut lah. Dah ada pun Cik Kawana. Sebab yang berlaku baru-baru ni kan, mereka ditempatkan di sebuah apartmen ke hotel. Lepas tu biasalah budaya tak faham apa semua, dia orang pergi buat hal sendiri kat bawah tu, pergi buat jualan lah apalah kan. So orang marah, orang bising apa Palestin pun perangai buat Palestin ada. So dan rupanya Bro Fah, kalau saya boleh divert sikit lah, benda ni bukan hanya berlaku dalam kalangan orang Melayu Muslim di Malaysia. Di Turki pun ketika ramainya influx of pelarian daripada Syria pun timbul isu yang sama, dibangkitkan isu tentang nasionalisme, kita kena halau orang Syria ni buat jenayah dan sebagainya. In the first place, kalau kita ambil konteks di Malaysia, kenapa orang Rohingya ni buat jenayah? Sebab mereka tidak diberikan peluang yang, bukanlah kita, ini pun orang akan marah ni, bukanlah kita nak bagi dia peluang yang betul-betul macam peluang Malaysia, tapi bila mereka ni terkumpul satu tempat, nak kerja tak ada, nak makan pun mungkin susah, tak ada tempat penginapan, of course mereka akan tend untuk resort kepada jenayah. So saya nampak isu ni, mana yang salah-salah. Orang yang buat jenayah kita tangkap, bicarakan, penjarakan. Tapi yang baik tu ramai, yang kita boleh ambil menyumbang kepada negara kita, kan, yang boleh memberi manfaat kepada orang Islam. Macam saya sebut tadi, ada persatu ulama mereka sendiri dan sebagainya. So saya rasa kita kena melihat daripada isu ni daripada kacamata kembali kepada apa yang Islam ajar. Kan? Kita ni orang Malaysia ni, bagi saya lah, kita ni apa yang panggil, we are very pampered. Kita ni sangat selesa, alhamdulillah, aman damai, tak ada peperangan. So kita rasa macam kita ni privilege. Bukanlah kita nak minta bala, tak, na'udzubillah, tapi bayangkan suatu hari nanti something happen to us, ketika tu kita pula yang berada di kasut orang-orang Rohingya, orang-orang yang pelarian-pelarian ni. Ketika itu bagaimana? Betul. So susah nak cakap lah Bro Fah, sebab kita pun cuba memahami perasaan orang Malaysia ni kan, yang rasa diri mereka tertindas oleh kedatangan Rohingya lah. Sebab antara hujah mereka macam ni Bro Fah, kita masuk hospital pun kena bayar. Orang Rohingya ni datang beranak pinak, lepas tu lari. Kan? Nak trace tak boleh, mereka tak ada IC ke apa ke. So benda-benda macam tu yang dijadikan sebagai taxpayer money. Kita yang bayar tax, mereka ya. Jadi semuanya isu-isu yang berkaitan dengan, minta maaf cakap, material duniawi. Tapi saya somehow lah Cik Kawana, kita boleh faham kenapa, dan mungkin pandangan saya ni berbeza sedikit. Saya pun agak setuju dengan some of dia orang punya kenyataan lah. Sebab tu saya pada awal lagi saya membahagikan. Kita pada orang Melayu yang ekstrim, kata nak bunuh apa semua ni, kita betulkan pandangan dia. Ini bukan isu kebangsaan. Ini patutnya mereka lebih berhak mendapat pertolongan kita. Kan? Apa dalam hadis tu, barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan mak aku, dia bukan daripada kalangan aku. So on that, kita dah cakap lah, ekstremis Melayu ni perlu dibetulkan. Pada satu aspek lagi, saya akui ini adalah isu krisis sosial. Kenapa saya cakap krisis sosial? Saya ada mendengar pandangan ZRA Stream. Dia katalah, apa solusi kepada isu Rohingya ni? Sebenarnya solusi dia adalah berilah orang-orang Rohingya ni kepada negara-negara yang memerlukan. Sebab dia stateless kan. So negara yang memerlukan dia akan ambil. So memerlukan apa? Memerlukan tenaga buruh. Memerlukan tenaga buruh. Yes. Sebab mereka ni adalah modal-modal pekerja. Sebab tu di Arab Saudi mereka tak dipanggil pelarian. Mereka dipanggil pekerja Rohingya. Di Qatar pekerja Rohingya. So sehingga contoh yang diberikan tu, orang Rohingya ni dia mengambil 3 tempat pekerjaan. Sebagai driver, sebagai cleaner dan sebagai penjaga kedai runcit. Sebab ini adalah 3 kerja yang mana orang-orang Arab Saudi perlukan, tapi dia orang tak nak kerja kat situ. Faham.
Sebab tu kalau Cik Gawana pernah pergi, pernah buat umrah. Pernah. Biasa yang membersihkan, yang pergi mop semua tu orang-orang Rohingya lah. Yang tukang tolak, kursi-kursi sa'i, tawaf tu semua orang-orang Rohingya. Tapi di Malaysia isunya pekerjaan-pekerjaan ini yang dikatakan speciality pada orang-orang Rohingya ni masih lagi diperlukan oleh rakyat Malaysia. So bila mereka turut compete bersama, itulah dilihat sebagai mengambil pie ekonomi rakyat-rakyat Malaysia. Dan sehingga ke tahap mereka ni dituduh mengambil kesempatan pulaan. Tidak menggunakan jalan yang betul, jual meniaga tepi jalan dan sebagainya. So perkara ni adalah isu polisi lah bagi saya, yang mana perlu diuruskan dengan baik. Cadangan je adalah sama ada nak tunggu UNHCR tolong buat satu rulings, ataupun Malaysia keluar daripada kotak bergantung kepada UNHCR dan cuba untuk create dua solusi lah dia bagi. Bilateral solution, iaitu pergi berjumpa pergi jumpa dengan Arab Saudi, ambil lagi orang, pergi jumpa dengan Qatar, ambil lagi orang ni. Sebab ni negara-negara Arab ni memang negara-negara kaya yang tidak lagi memerlukan kerja-kerja bernilai rendah untuk mereka buat untuk mereka buat. So sebab tu orang Filipina ramai dan sebagainya. Tapi Malaysia ni malangnya kita masih lagi di dalam suasana sebegitulah. So itu salah satu solusi. Solusi kedua adalah upskillan mereka, train mereka, kan. Anggap mereka sebagai salah seorang daripada tenaga pekerja yang kita boleh manfaatkan. So kalau kita buat dengan baik, barulah kita boleh masuk isu-isu kebudayaan, isu-isu integration dan sebagainya. Kita ni Cik Gawana, sorry to say lah, ada Cina dan India tak pandai cakap Melayu. Rohingya ni boleh pandai cakap Melayu. Tapi kita boleh ada sentimen yang dia orang ni tak boleh nak integrate dengan kita. So itulah sentimen yang mungkin disemai oleh perasaan nasionalisme dan sebagainya lah, seperti yang saya kata awal tadi. So saya rasa mesej yang kita nak sampaikan dalam isu Rohingya ni jelas, yang kita tidak memilih untuk bertindak secara ekstrim, apatah lagi mereka ni adalah saudara se-Islam kita. Pada masa sama kita akui ada beberapa isu-isu yang perlu dilihat dengan lebih baik oleh pihak-pihak berkepentingan, pihak-pihak autoriti. Penempatan mereka kan, ada yang dekat Hulu Langat tu, dia katakan dekat tengah-tengah Hulu Langat, kita pun tak tahu kan, tengah-tengah tu ada bangunan satu bangunan tu mereka duduk kan. So benda-benda macam ni lah, saya rasa banyak pihak, minta maaf cakap lah, benda-benda macam ni juga ada kaitan juga dengan korupsi kan. Katanya di sempadan contohnya, macam mana mereka boleh masuk. Kemudian di Malaysia sendiri pihak-pihak penguat kuasa. So kita melihat isu ni tidak akan dapat diselesaikan melainkan adanya pendekatan yang menyeluruh daripada semua pihak. Dia sedih sikit Bofa, dah tambah pula tadi kita nak habis kan. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz, influencer ni pun, selebriti-selebriti agama ni pun menambah juga minyak. Minyak tambah lagi. Sepatutnya bagi saya mereka ni lah yang menenangkan kan, melihat daripada solusi perspektif Islam dan sebagainya. So kita harap walaupun kita punya podcast ni taklah ditonton oleh jutaan, tapi hopefully message ni boleh sampai lah. Betul. Sikap kita terhadap Islam sesama Muslim kan, telah digariskan dalam ayat surah Hujurat ayat yang terakhir tu Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu. Itu bukan Hujurat, sorry. Surah Al-Hajj. Kalau surah itu ayat tu okey. Wallazina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar ruhama bainahum. Fat ke fat? Fat saya tak ingat. Okay. Terhadap orang-orang kafir, mereka ni keras, tapi sesama Islam ruhama, mereka ni rahmah bainahum, sesama mereka. So berbalik kepada solusi agama kita ni, insya-Allah akan settle lah banyak masalah-masalah ni. Betul. Okey, baik Berafa. Mungkin kita rehat sekejap. Agak lama juga kita sembang pasal isu Rohingya ni. Kita bertemu lagi dalam slot selepas ni. Baik, bertemu kita lagi dalam Iman Sekejap episod ke-58. Berafa, sembang pasal kedaulatan negara, pasal nasionalisme. Sebenarnya satu lagi isu yang tengah panas sekarang,
yang berlaku dalam negara kita juga, iaitu isu tentang network school. Rafa ada follow tak tentang network school ni? Negara kita ke negara Johor? Satu negara lah insyaAllah. Ada follow. Sebenarnya saya dah perasan awal lama dah. Okay. Masa mula-mula Nas Daily keluar video. Macam mana dia boleh masuk? Cuma waktu tu tak viral dan tak jadi isu. Sebab dia masuk pakai pasport kedua yang dia beli kan. Pasport tu adalah pulau apa tah? Pulau yang pelik-pelik lah kat Caribbean sana. So dia memang bercita-cita tinggi lah nak masuk Malaysia selama ni, tapi dia tak berjaya. Rasanya sebelum ni pernah masuk sekali. Ni dululah. Oh ya? Sama juga dia pakai pasport lain juga masa tu. Cuma nak kata video tu dah setahun ke setahun setengah lebih lah. Isu network school ni. Tapi bila timbul balik ni, bila selepas PRN Johor kan. So katanya dia dah dijadikan loophole untuk orang-orang berkeraiyatan Israel masuk dan membina apa kita tak tahulah. Dia, kalau saya boleh berlaku adil, dia bukan isu, isu orang Israel masuk tu is part of it lah. Tapi ada tular ataupun bocor satu video ni yang seolah-olah orang di network school ni mereka nak bina satu negara sendiri kat situ. Digital kan? state. Mereka nak ada kedaulatan sendiri kan, seolah mereka boleh buat apa yang mereka nak buat. Dan manusia ataupun individu di belakang network school adalah seorang billionaire kripto. Balaji, nama pun macam tak mahu cakap lah, macam Balaji kan. Balaji Krishnan ke apa ke. Dan katanya telah pun melabur lebih 100 juta US dollar ke ringgit di network school ni. Tapi yalah, of course isu tentang orang-orang Israel masuk tu bukan satu isu yang kita boleh pandang remeh. Kita tahu Israel ni, Bro Fah, dia ni memang sangat jahat. Kalau mereka nak masuk sebuah negara tu, mereka bukan hanya nak masuk je lah, sorry to say. Mereka memang akan ada rancangan-rancangan dan plan-plan mereka. Dan ini memang terbukti banyak berlaku di pelbagai negara. Kan? Jadi kita memang, saya sangat sokong dalam hal ni, kita sangat sokonglah kenyataan. Hopefully bukan hanya kenyataan, tapi tindakan, kenyataan tegas oleh PMX kita dan juga oleh Kerajaan Negeri Johor. Dan memang telah pun dibatalkan lesen mereka untuk beroperasi di Forest City. Dan terus dia pergi muncul ke kat Kazakhstan. Laju buat kerja ke? Diorang ni memang dah ada ni sebenarnya. So Prof, bagi saya isu ni isu yang tidak boleh dipandang remeh. Sebab yelah, kalau betul nak cakap pasal kedaulatan ini yang lagi kita kena risau berbanding orang Rohingya tadi. Sebab mereka ni ada keupayaan dari segi wang. Sangat-sangat kaya mereka ni. Dan bila mereka kaya ni, mereka memang boleh mempengaruhi banyak orang. Sorry to say lah. And rasuah ke ataupun sponsor badan-badan organisasi tertentu dan sebagainya. So apa komen Bro Fah? Saya tak mendalami sangatlah apa yang, sebab saya punya fokus lebih kepada bila Israel masuk tu dah satu besar dah kan? Satu red flag yang besar lah. Saya pun baru tahu cik ke mana. Orang Israel kat Malaysia ni kita dah tahulah dia masuk banyak cara kan. Dan pernah tertangkap pun 2-3 kali. Cuma baru-baru ni ada satu video viral, orang berpakaian Yahudi naik LRT di Malaysia. Cik mana tengok tak video tu? Saya tengok. So saya macam, ada orang Yahudi ke kat Malaysia? Tak kisahlah dia kaum apa kan, sebab Yahudi ni mungkin agama. So satu benda saya sangat terkejut lah, nak kata dah betapa longgarnya mungkin kita normalize ke dan sebagainya. Keduanya, bila ada network school ni, dia lebih menguatkanlah firasat saya bahawa sebenarnya Malaysia ataupun tanah umat Islam yang majoriti umat Islam ni memang di bawah radar Israel dan Amerika. Yeah, of course. Dan benda ni kita tak boleh nak cakap ataupun nak ketepikan dia sebagai teori konspirasi ke kan? Apa ke sebagainya. Kalau siapa yang banyak tengok cerita-cerita spy ataupun tengok podcast-podcast, ada seorang podcaster dekat US ni yang namanya, dia dulu kerja dengan CIA, kemudian dia dah pencen dan sebagainya, kena buang CIA 10 tahun. So dia buka cerita macam-macam. So dia ceritalah macam mana CIA ni berfungsi, macam mana Mossad berfungsi. Mereka ada agent sleeper agent dekat negara-negara, especially negara yang majoriti umat Islam. So mereka datang ni dengan
topeng-topeng seolah-olah membawa kekayaan ekonomi, membawa digital improvement, infrastruktur dan sebagainya. Dia datang sebagai badan kebajikan. Badan kebajikan. Tapi at the end of the day, kita tengoklah balik macam mana dari sudut ekonomi pun tak menguntungkan rakyat Malaysia, sebab bukan rakyat Malaysia pun yang pergi network school tu. Banyak dia jadi tempat orang katalah second Bali. Dan kita pun tahu Bali ni macam mana lah. Tempat yang menjadi pilihan anak-anak muda untuk maksiat. Tapi so-called work-life balance. Tapi malam pergi parti, akhirnya Bali tu tak nampak macam negara Islam dah. Yang bengang tu, Prof, masa saya tengok ada satu promosi network school ni disebut apa? Islandnya Singapore. Kalau kata benda tu memanfaatkan Malaysia, sebutlah nama Malaysia kan. Betul. Ini islandnya Singapore. Apa jadah? Itu satu hal lah. Yang kedua adalah bila kita tengok macam saya nak ikut apa yang Prof sebut tu. Bila PMX kita keluarkan statement yang mengatakan bahawa kita akan halau mana-mana rakyat Israel yang ditemui dekat Malaysia, kan keluar statement daripada seorang ahli Kongres Amerika, daripada Demokrat, yang mengugut kalau Malaysia tak tarik balik apa semua ni, kita akan hentikan perjanjian ketenteraan ke apa tak kan. So betul Prof cakap, sebenarnya walaupun Malaysia ni tak adalah kita kata dari segi Islam tu kan, jujur cakap tak adalah syadid sangat pun kan. Kita tak pun mengangkat hukum hudud sebagai perlembagaan pun. Tapi itu pun sentiasa dikawal, dipantau. Dan apatah lagi Singapura ni adalah antara rakan sekutu terkuat Israel dan Amerika. Siapa lagi yang nak jadi spy ataupun kan mata-mata kepada mereka kalau bukan jiran kita sendiri kan. Malah Singapura sendiri pernah disebut sebagai Israel of Southeast Asia. And gelaran diberikan kepada Singapura. So kita sangat sokong tindakan ataupun kenyataan tegas daripada kerajaan kita. Tapi yang lebih penting adalah supaya perkara sedemikian tidak berulang lah, Prof. Ini pun saya rasa kalau tak viral ni mungkin jadi lagi ni, terus lagi berlaku kan. Tahu lah. Ada saya suspect ada pelindungan lah Cik Gawana. Of course. Forest City ni siapa punya kan? Forest City siapa punya. Lepas tu duit pula banyak. Saya ada baca lah satu posting tu, tapi saya tak nak. Kalau nak kata yang membenarkan masuk dan set up bisnes ni siapa? Mestilah kementerian, mestilah ada tangan-tangan kat belakang. So kita berbalik pada isu kedaulatan. Kedaulatan ni bukan nak tunggu tentera IDF masuk ke datang baru nak ni baru kita nak ni, tapi dari sudut infiltration ke dalam kuasa-kuasa politik kita. Betul. Ni isu sempadan ni lagilah. Ni sempadan Kementerian Dalam Negeri kan. Adakah kita nak membawa masuk ni berbalik terkait juga isu Rohingya tu, individu-individu especially yang menyokong aktiviti-aktiviti genosida dan sebagainya lah. Balaji tu dia memang Indian national orang, dan adalah saya baca dia punya tweet-tweet sebelum ni DX kan yang menyokong Israel. Ramai staff dia pun Israel. Ramai CEO yang dia sebagai advisor kepada company CEO adalah company Israel. So janganlah tunggu keluar kilang Israel dia buka di Malaysia baru kita tapi nak ni. Ada satu meme yang kelakar sikit lah saya pasal isu ni kan. Siapa nama Menteri Pelancongan tu? Kawan baik ni. Datuk apa? Allah. Rif. Datuk Menteri Pelancongan kita tu kan? Kan keluar statement yang Tiong. Datuk Tiong kan? Kan keluar statement yang pasal Balaji ni dah spend 100 juta ringgit. Lepas tu dia buat meme Datuk Tiong ni 100. Saya sehari buat apa? Rave tu 400 juta. Nak kata je tak ada apalah 1 juta tu kan. So janganlah disebabkan 100 juta ke berapa ratus juta ke kita korbankan kita punya kedaulatan negara kita. In fact, tidak ada harga lah yang boleh membenarkan kita ni buat benda itu kan. Betul. Okey Prof, mungkin kita masuk sikit isu PRN. Sebelum kita isu antarabangsa lah, kita tutup isu antarabangsa nanti. Isu PRN Johor baru habis. Kita melihat kemenangan besar oleh Barisan Nasional. Saya tak nak cakap lah bagus ke buruk ke, politics.
Kita pun kita tahu siapa yang mengikuti podcast kita tak bias. InsyaAllah lah kan. Tapi PRN Negeri Sembilan 1 Ogos minggu depan. Brofa pengundi di mana Brofa? Saya Melaka. Oh, Melaka. Tunggu giliran je ni. Saya walaupun duduk di Negeri Sembilan, saya ambil orang kata semangat je lah. Okay. Bendera dah penuh dah kawasan rumah tu. Banyak pacak lah. Banyak pacak lah. Tapi saya bukan pengundi di Negeri Sembilan lah. Okay. So, satu perkembangan yang menarik pasal PRN Negeri Sembilan ni adalah satu kita kata penjajaran baru politik apabila Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang dikemudi oleh PAS, dia ada satu kerjasama lah. So mereka tidak bertanding berlawan sama sendiri. Persefahaman. Kelakar betul lah bahasa persefahaman. Sebab ni objektif utamanya tak nak bagi PH menang. Before ada any comment on this PRN? Pertama sekali lah, sebelum masuk kepada kenapa parti tu parti ni, kita kena berbalik kepada perkara yang asas lah Cik Ona, iaitu membetulkan kefahaman orang bahawa politik is politik, Islam is Islam. Betul. So I want to make it as clear as possible kat sini adalah politik itu adalah Islam. Politik itu adalah sebahagian besar daripada Islam. Kenapa saya kata sebahagian dan besar? Kerana dalam politik ni dia adalah isu kekuasaan. Betul. Siapa yang memperolehi kekuasaan, dialah yang akan menyusun tadbir, memerintah dan buat juga polisi kan. Buat polisi-polisi. Dan dalam perihal pemerintahan, Islam telah meletakkan kriteria yang sangat jelas. Dalam pemerintahan, pemimpin mesti Islam. Dan pemimpin bukan sekadar Islam, mestilah Islam yang menegakkan daulat, yang menegakkan syariat, yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka yang bekerjasama dengan para ulama untuk menjadi satu daulah kan, yang akhirnya digerakkan untuk membuka kawasan-kawasan dan sebagainya kan. Pasal kita kata Nabi membina daulah, Nabi kemudian menggerakkan daulahnya. So termasuklah juga kalau dalam zaman Nabi tak ada pilihan raya kan, tak berjumpalah parti Quraisy parti ni. Tapi zaman kita ni, kita terpaksa hidup dengan keadaan ada pilihan raya dan itulah medan pertempuran mendapat kekuasaan zaman sekarang kan. Kita taklah mengatakan bahawa sistem pilihan raya ni sistem yang perfect yang selari dengan Islam. Tapi itulah medannya dan di situlah Islam perlu menguasai. So secara asasnya politik ni, dan dia adalah sebahagian dari Islam dan dia adalah sebahagian besar kerana kebanyakan undang-undang dan syariat Islam ni hanya dapat ditegakkan melalui kuasa. Setuju. Banyaklah kata-kata. Cuma bro, because kat Malaysia ni politics are very kepartian satu, dan dia tidak semudah memilih A atau B. Contohlah yang berlaku dekat Negeri Sembilan ni, dinilai parti berjasa, satu-satunya calon parti berjasa bertanding nilai sebab nilai ni kawasannya majoriti Melayu. Tapi yang bertanding selain daripada parti berjasa ni semua orang bukan Melayu. Bukan Islam. Orang bukan Islam. Kan? So I think as a voter, mungkin saya boleh memahami dilema adakah is all about Muslim tak Muslim, ataupun kita nak seorang macam dengan kata incumbent penyandang nilai itu adalah seorang YB daripada Pakatan Harapan yang sangat bagus katanya, and sangat memainkan dinilai memainkan peranan, efek katanya isu kuil pun di antara yang lantang menentang, maksudnya jangan orang Hindu bina kuil sewenang-wenang dan sebagainya. Dan pada masa sama Rufa, having said that, walaupun kita nampak dari segi jajaran tu, ini kita being honest je lah, being very open kan, dari segi jajaran tu pakatan antara PN dan BN tu lebih menguntungkan orang Melayu Muslim sebab mereka ni memang majoriti Muslim. Tapi adakah dari segi bila Burfa sebut tadi tu menegakkan Islam, menegakkan syariat, adakah kita boleh expect benda tu daripada mereka? Kalau tak mereka, kena expect pada DAP lah. Dan juga Amanah dan juga PKR lah kan. Which is more far-fetched lah.
kalau saya takkan cakap lah kat sini Undi siapa undilah kan? siapa. Tapi Kita bagi framework lah kan. tapi kita berbalik kepada asas dalam pemilihan ni lah. Pertamanya, pemilihan pemimpin ni satu benda yang kena dipandu oleh syarak. Dalam konteks kita nak pemimpin yang boleh, kita sentiasa konsisten je kawan menegakkan, meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Meletakkan Al-Quran sebagai undang-undang utama dalam perlembagaan dan sebagainya. Mungkin orang kata saya ni sekarang ni tengah bermimpi lah kan? Hidup dekat ni lah alam mana kan. Tapi itulah yang kita impi dan cita-cita kan. So saya, kalau interject sikit. So contoh, ada seorang calon ni Melayu Muslim, tapi jelas dia ni tak nak buat benda tu ataupun malah tak menyokong. Kita jangan vote dia lah, betul tak? Tak, betul. Poin saya nak sampai kat sini, penting sangat anda yang nak mengundi dalam PRN nanti dan PRU kena kenal dulu. Betul. Kan calon-calon yang bertanding tu. Yes. In fact, bukan kenal calon saja, kenal juga parti yang mana mereka bernaung, sebab memahami sepak terajang politik Malaysia ni betapa kotornya juga. Akhirnya individu di Malaysia ni tak ada yang lebih kuat daripada parti. Jarang lah kita dengar yang bertanding bebas kecuali presiden lah. Sebab presiden dah macam diberi kuasa mutlak pula untuk membuat keputusan. So macam katanya baik macam mana pun dia, akhirnya dia terpaksa tunduk kepada parti. arahan parti Dan kalau kita tengok sejarah macam mana individu-individu yang lantang akhirnya dibuang kan. Munculnya parti-parti baru pada PRN kali ni pun adalah asbab ataupun hasil kerana benda-benda tersebut berlaku lah. So mengkaji calon partinya dan juga mungkin termasuklah pakatan pergabungan-pergabungan yang dibuat, dan mengkaji sama ada dari aspek sejarahnya ada tak perjuangan-perjuangan yang mereka ni cuba angkat undang-undang syariat dan sebagainya lah. Benda yang paling simple je, kita tak minta yang susah pun, kita minta yang jelas dalam Quran. Zina, judi, riba, arak, benda yang qat'i kan. Undang-undang syariat dan sebagainya. Kemudian bila kita tengok parti ni dan calon ni dia menyokong pelaksanaan undang-undang syariat dan sebagainya, so pilihlah dia kan. Cuma kalau dalam kerangka Islam memang wajib pilih orang Islam kan. Adalah, kalau siapa pernah ingat lagi podcast kita dengan Ustaz Azizi, dia buat lawak tapi kita boleh faham lah. Pemimpin ni semua kena Islam ke Ustaz? Ya. Ketua kelas pun kena? Ya, ketua kelas pun kena. Kalau fikir ketua kelas aku ramai kafir kan. Tapi kenapa bukan orang Islam yang mendominasi sekarang ni? Sebab umat Islam lemah. So disebabkan itulah kalau kita tengok adanya kaedah yang disebut sebagai akhaful dararain. Memilih darurat yang lebih ringan ataupun bahaya yang lebih ringan. So tidak ada sekarang ni individu ataupun calon ataupun parti yang terang-tang dengan yakinnya dia ni boleh menegakkan syariat. So pilihlah yang paling dekat kan, di antara calon-calon Muslim. Kalau nak kata adanya calon bukan Muslim yang memperjuangkan syariat, saya akan tanya balik kenapa dia tak masuk Islam. So, itu sangat rare lah tu. Itu sangat-sangat rare lah. So berbalik macam contoh kat nilai ni, bagi saya jelas lah. Especially yang kita tahu pula kat nilai ni macam manifesto nilai kan. Kita tahu yang kat nilai tu memang orang yang lahir daripada gerakan Islam kan. Sebab tu Ustaz Zaman itu adalah rupanya memang presiden berjasa. Saya ingatkan dia hanya calon, rupanya dia adalah presiden berjasa. Betul. So bagi saya kerangkanya jelas, pilih yang nak menegakkan syariat, kemudian pilih yang mendominasikan Islam, sebab tanah air kita ni unik, dia ikat Melayu dengan Islam tu, sebab tu orang selalu guna Melayu yang Islam, mendominasikan Melayu dan Islam. Kemudian pilihlah kalau ada calon-calon lain yang boleh membantu untuk mendominasi, mengembalikan balik kuasa politik tu kepada orang Islam. Tapi ada tak satu situasi yang mana tak payah mengundi siapa-siapa? Ada kan? Ada juga. Kalau calon tu semua orang bukan Islam, itu satu. Ataupun kalau ada calon Islam pun terbukti dia memang anti contohnya kepada, ada je orang-orang Islam di Malaysia ni yang keluarkan statement yang
Contohlah hukum hudud ni dah lapuk kan dan Betul? sebagainya. Betul? So sebab tu penting jangan mengundi semata-mata ikut parti. Kenali calon-calon anda dan orang kata istikharah lah minta. Sebab akhirnya mereka ni akan menentukan ni the next 5 years. Yes. Polisi-polisi kita dan sebagainya. Saya boleh kata isu-isu yang hangat sebelum ni, isu kuil dan sebagainya lah kerana pemerintah kita lah yang tidak menitik beratkan ataupun yang tidak bersungguh-sungguh dalam membela dan mengangkat Islam sebagai agama dan cara hidup. Cuma satu observation yang saya perasan lah, bila jajaran baru dibuat ni, kita tengoklah siapa yang panas. Yang daripada MCA pun ada, daripada DAP apatah lagi. So penyatuan ni saya nampak lah secara umum satu penyatuan yang baik. Betul. Dan kalau dapat diperbaiki dan ditambah baik, Islam yang menjadi kerangka utama penyatuan tu, itu yang lebih menguntungkan umat Islam sendiri jugalah. Apa-apa kita mendoakan yang terbaik untuk PRN Negeri Sembilan. Saya pun tak sabar nak tengok result dia lambat lagi. Tapi kita doakan yang terbaik, semoga. Cik, ke mana duduk nama? Saya tempat di KL. Duduk. Tempat duduk. Duduk nama? Bukit Kepayang. Bukit Kepayang cara memang penyandang sekarang daripada DAP. Dah terbampau dah muka dia besar-besar. Ya ke? Okey, insyaAllah kita nak tutup sikit lah sebelum kita habiskan Iman Sekejap ini dengan beberapa isu antarabangsa. Yang pertama, kita nak ucapkan tahniah, walaupun mungkin tak sampai ucapan ni kepada individu tersebut, kepada Dr. Khalil Al-Hayya, pengerusi ataupun ketua Biro Politik Hamas yang baru, menggantikan Yahya Sinwar lah yang dibunuh. Saya ada tulis satu status pendek di Facebook saya hari ni, bila mana Dr. Khalil Hayya ni dilantik menjadi ketua Biro Politik yang baru, seolah dia telah menandatangani sijil syahid dia sendiri. Sebab semua dah mati syahid. Syekh Ahmad Yassin, Dr. Aziz Rantisi, Ismail Haniyeh, Muhammad Yahya Sinwar. Jadi itu satu kemuliaan. Tapi nak katanya betapa keji dan laknat je lah Israel ni. Sentiasa menyasarkan ketua-ketua ataupun orang-orang penting dalam Hamas. Tapi itu kita yakin tidak melemahkan mereka. Cuma satu benda je lah Prof. Semenjak perjanjian gencatan senjata di tangan itu, hari-hari orang Gaza dibunuh. Pencabulan yang berlaku. Saya baca Israel telah menguasai hampir 80% daripada semenanjung Gaza. Dan tidaklah bertambah baik, walaupun peperangan itu tidak berlaku seperti sebelum ini, tapi tidaklah bertambah baik. Dan masyarakat antarabangsa sekarang ni lebih disibukkan dengan pelbagai isu-isu lain lah. Perang Israel, Amerika, Iran, World Cup, isu-isu yang masih ada, Alhamdulillah, terutamanya di negara-negara barat. Yang sedihnya dekat Malaysia sendiri pun dah kurang Prof. Tentang seruan-seruan untuk Palestin ni. Tapi saya tak pasti kalau Cik Gimana perasan, semalam Khalifah New Yorkistan Zohran baru keluarkan buat press statement kan. Dia kata jika Netanyahu datang ke New York, sebab New York ni ada bangunan PBB ya, dia punya local authority akan sedia menangkap. So saya bila tengok perubahan yang berlaku di US ni, bukan dia peringkat naratif lah kan. Dia dah bawa kepada peringkat akar umbi, peringkat politik dan sebagainya. Satu perubahan yang sangat refreshing lah. Hasil daripada tak lain tak bukan perjuangan para mujahidin Hamas. Betul. Mereka yang kalaulah mereka tak serang Israel pada 7 Oktober tu, I think banyak perkara yang masih lagi seperti dululah. Betul. Antara tokoh-tokoh influencer macam Candace Owens, Tucker Carlson. Tak tahulah Cik Gimana pernah kenal seorang ni, Dan Bilzerian. Tak pernah. Dia ni memang tokan dadah dan sebagainya lah. Tapi lepas isu ni, dia cakap pasal Palestin. Pasal Palestin apa semua. So, bukanlah kita mengangkat apa dia buat tu, tapi nak kata perubahan boleh berlaku. Di antaranya juga adalah CEO kepada UFC. John Rogers Oh, okey. Yang podcaster juga tu. Podcaster tu juga. Dan baru-baru ni dalam interview dia dengan JD Vance. Memang dia pressure habis lah. Kenapa boleh nak tengok tu? Kenapa JD Vance buat ni, buat ni. So, banyak jawapan-jawapan JD Vance tu dia menepis lah. Dan especially pula sekarang ni bila US berhadapan dengan Iran, lagilah nampak mana US ni menjadi alat politik kepada Israel.
bila Bro Fah sebut tentang adanya wave baru ataupun naratif di barat, saya pun teringat di United Kingdom, mereka telah mendapat Perdana Menteri yang baru. Dan antara sebab kenapa Keir Starmer, Perdana Menteri sebelum ni terpaksa letak jawatan adalah kerana isu Palestin sebenarnya. Sebab dia sangat unpopular, tindakan-tindakan dia, statement-statement tentang isu Palestin. Jadi Perdana Menteri yang baru ni, Andy Burnham, dia adalah mayor di Manchester sebelum ni. Dikatakan wallahualam stand dia lebih nampak pro Palestin. Boleh jadi sebab dia pun takut, kita tak tahu. Tapi at least tu lebih baik. Dan bila dia tertekan dan dia mengambil tindakan untuk lebih pro Palestin, bagi saya itu lebih baiklah daripada Keir Starmer yang memang tak boleh harap tu. Betul. Dan kita sentiasa mendoakanlah, membaca perkembangan terbaru setiap hari Bro Fah. Kita mengikuti channel-channel Telegram Dunia Palestin dan sebagainya. Memang kadang-kadang tu bukanlah nak kata dah immune, tapi macam kadang malas nak baca sebab same old kan. Tapi kita sentiasa mengambil tahu, mengambil cakna dan kita mendoakan yang terbaik. Dan mungkin sikit lagi Bro Fah pasal perkembangan di Timur Tengah juga. Gencatan senjata Amerika dan Iran dah baru beberapa minggu dah tak boleh pakai dah. Amerika menyalahkan Iran, biasalah. Tapi kita pun tahu siapa yang lebih hipokrit dan munafik kan. Yang kelakarnya Menteri Secretary of War dia kata kan, Pete Hegseth Pete Hegseth kata dia telah antara objektif telah tercapai. Objektif peperangan tu adalah hancurlah capability Iran untuk menyerang balik. Lepas gencatan senjata ni terburai balik, 2 askar US mati. Dibunuh dekat Qatar Dan Iran pun dah melancarkan serangan kepada kamp tentera US di Bahrain dan di Kuwait. Cuma saya sedang mendengar dan tak habis lagi dengar podcast The Thinking Muslim, saudara Jalal dengan Sami Hamdi memang mengulas juga tentang isu ni. Katanya lah wallahualam, UAE dan Qatar dah bayar duit dekat Iran. Sebab tu Iran tak serang ni. Sebab tu dia hanya serang Bahrain dengan Kuwait. Kalau benda tu berlaku, saya rasa macam Iran ni pun macam kan? Lah, kita pun selama ni memang ada suspicious lah sebab mereka ni sebuah negara Syiah dan sebagainya. Tapi tak tahulah Bro Fah. Sebab benda ni efek satu dunia. Di Malaysia ni walaupun macam tak terasa lagi efek dia tu, walaupun budi dah dikurangkan 2 liter Bro Fah tapi itulah, kita harap kerajaan nak ambil lah langkah-langkah yang sepatutnya untuk tahan daripada badly affected. Betul. Kelakar sikit lah politik US. Alah, banyak benda nak cakap Antara cara dia nak divert attention tu, Trump keluarkan apa tak kira mana? File UFO. Oh, ya ke? Dia suruh ni for the first time file UFO dia release kan untuk ni. Untuk divert kan Untuk divert. Dan saya dengar juga setiap kali Trump macam nak tarik handbrake ke ataupun macam nampak macam nak sokong Iran ke kan, ketika itu Israel akan mula ugut balik dengan file Epstein. So inilah orang Israel Yahudi ni, Zionis memang sangat jahat, kita tahu Al-Quran dah sebut. Nak tutup macam mana tak tahu Bro Fah dengan episod ni, kita tutup macam mana? Kita dah mula tadi dengan World Cup. So satu benda lah pasal World Cup ni pun juga menampakkan adanya tangan-tangan di belakang. Bro Fah tengok tak match Mesir dengan Argentina? Tengok highlight kan? Highlight je lah. Saya kebetulan malam tu Bro Fah baru habis usrah, so kita lepak mamak. Saya memang tengok gol pertama Mesir. Masa tu macam wah, hebatnya Mesir kan. Besok pagi bangun tengok Mesir dah kalah 3-2. Dan bila kita baca tu memang ada gol Mesir yang dibatalkan. Kan? Orang marah tu sebab Argentina ni dia macam laluan dia dimudahkan lah oleh FIFA dan juga konco-konconya. Dan yang paling kelakar tu adalah satu isu lah, player US kena red card. Tahu. Lepas tu Trump call Presiden Infantino. Tolong ni sikit. Lantas boleh main pula. So saya rasa saya bukanlah seorang peminat bola sepak, tapi bila World Cup ni saya follow lah juga kan. I think this is probably the worst World Cup. Saya seawal World Cup saya follow 94 Bro Fah. Masa tu di US.
US juga. US juga. Lepas tu tak tahulah sikit di apa merata-rata lah kan di Korea, Jepun masa tu kat sekolah tapi saya rasa so far best memang Qatar. Bukan semata-mata sebab Qatar ni negara Islam, tapi memang masya-Allah penganjuran mereka kita pernah ulas rasa. Ada ke kita? Hospitality dia. Tapi masa tu podcast kita belum ada lagi. Kita ulas tu sebab apa dah? Tapi adalah kita ulas macam mana mereka episod negatif 2 negatif 3. tunjuk akhlak orang Islam kan. Betul. Lepas tu kontra dengan US ni dengan isu pemain Iran tak boleh masuk lah. Referee daripada Somalia kan. Disekat dan sebagainya. Cuma ada satu janji oleh timbalan Perdana Menteri kita, Malaysia bakal menganjurkan Piala Dunia tahun berapa tak tahulah. Jadi itu saja kot untuk episod ke-58. I think insyaAllah kita look forward lah Profile untuk episod lepas ni. Mungkin kita akan bertukar juga ke tempat lain, tapi maksudnya tidak lagi di tempat-tempat yang terbuka macam sebelum ni lah. Dan sekali lagi saya nak ingatkan ataupun nak minta sokongan semua, selepas ni kita akan berpindah ke rumah baru, dan mintalah support, like, subscribe, sebarkan supaya algoritma channel baru kita ni akan tersebar dengan lebih meluas insyaAllah. InsyaAllah. Father, any last words? Doakan kami istiqomah selepas ini, dan rasanya makin banyak isu-isu lokal ni mungkin kita pun jadi lebih semangat lah kan, nak mengulas. Dan seperti biasalah, tinggalkan komen, feedback, dan kalau ada tetamu-tetamu yang anda nak ingin kami jemput dalam podcast Iman Sekejap, insyaAllah kita akan usahakan. So I think that's all. Brofa, saya Encik Gabana dan saya Brofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.